Tapi apa Nabi jawab? Buat kali yang ketiga, maka Nabi kata, berkahwinlah kamu dengan perempuan yang budi pekerti yang baik, akhlak baik, al-walud. Tadi wadud, bunyi kat sama. Wadud maksudnya akhlak baik, sopan santun, dan al-walud, pemberanak, kan? Yang boleh melahirkan anak yang ramai. Karena sungguhnya aku berbangga dengan kamu semua akhirat besok, dengan umat yang ramai. Apa hadis ni? Jadi tujuan perkahwinan untuk zuriat, untuk melahirkan anak. Dah masalah macam mana laki ni tahu. Kan? Laki ni tahu. Bakal isteri dia tak boleh beranak. Dan tadilah contoh tadi tu. Kan? Pergi tolong kawan tu lemah, terjun selam, tarik. Kan? Aku nak kahwin dengan hang. Selamatkan nyawa aku. Tapi doktor buang semua dah.